Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada abangku-abangku yang dikasihi, diridui selalu. Apa khabar semua? Harap semua okey lah Sedih lah Okey. So, apa cerita ni bang? Saya jarang-jarang dapat gitar ni bang. Squire bukan sebarang Squire bang. So, hari ni kita ada hot Squire iaitu Telecaster 65. Saya sangat-sangat suka gitar ni. Walaupun saya ni kaki rock, kaki klasik rock, kaki metal lah apa semua tu. So gitar ni kalau nak main Chroma, nak main Metallica tak ada masalah bagi saya. Walaupun dia pick up single coil. So sebab apa saya suka? Okay, selain daripada tone, ini tone daripada multi-fact saya lah. Okay. Kalau saya switch kepada direct amp, direct amp. Alright. So yang membuatkan saya gemar gitar ni adalah dia tak ada noise walaupun dia single coil. So saya switch kepada overdrive channel direct amp Marshall ni. Dia noiseless. Senyap bunyi dia. Nampak? Lepas tu tone dia garing. Memang senyap habis. Dia tak ada tu dia tak ada. Alright, kalau saya buka crunch channel untuk bridge pickup, dia punya decay dia tu turun kurang. Maknanya sustain dia kuat dah di sana. Kalau saya buka delay, okey, humbucker. Ni pickup humbucker. Terus berubah vibe dia kan. Sedap bang kita ni. Tu saya cakap gitar ni Squire bukan sebarang Squire kan. Sedap bang gitar ni. So untuk channel 2 ni, dia blend antara kedua-dua pickup ni. Dengar dia punya quirky tone dia tu kan. Memang best lah gitar ni. Right, so clean sound dia. Kalau clean sound saya kena tutup mic. Right, dengar kan dia punya cleanliness tone dia tu, tone weight dia cukup bagus. Lepas tu dia punya open clarity dia bagus, dia balance, dia tak berapa twang. Untuk bridge pickup ni dia tak terlalu bright sangat, dia tengah-tengah. So pickup ni kedua ni dia adalah daripada Fender Design. Fender Design ni dia memang banyak gitar Squire classic vibe macam ni dia akan pakai pickup tu by Fender lah. Tapi dia bukan pickup Fender betul, dia Fender Design. Dia macam tu. Okay, so kalau clean sound ni saya masuk delay. Bukan, saya masuk chorus. Harga dia lebih kurang 2K lah, 2.3K lebih kurang macam itulah. So ini classic vibe ni memang steady lah. Neck dia maple, lacquer maple. So dia tin amber macam tu. Lepas tu dia punya body memang body Telecaster lah, trademark Telecaster. Dia punya neck dia C-shape, sangat-sangat selesa. Memang best lah, memang selesa lah. Memang dah dekat sangat dengan Fender Telecaster. Fretboard dia daripada kayu laurel.
Memang sekarang ni top kayu laurel lah bang. Laurel dengan Porphyro lah kedua-dua ni. Sebab kayu rosewood memang kayu tu dah kena ban daripada import ataupun export kan. Jadi gitar ni dia punya fret. Dia punya fret ni lebih kurang nampak dia narrow tall, lebih senang cakap medium lah, dia belum sampai medium jumbo lagi. Kalau nak main Pok Ye Ye memang best lah lagu ni. Memang serius kita ni. Okay, dia punya switch selector dia macam biasa, 3 way. Maknanya bridge, lepas tu dia auto split kedua-dua, auto split pula. Dia blend kedua-dua ni, dia ada quirky tone dia tu. Ni yang bunyi lemak dia sikit tu kan. Sedap bang gitar ni. So gitar ni dia dalam kategori medium premium. Ataupun dalam boleh menghampiri kepada premium lah. Dia punya tier dia tu dalam kategori Squier. Maknanya gitar ni dia mampu milik. Memang sangat-sangat value for money bang. Dia yang ini kalau tak silap saya, yang ini dia sintetik bone nut. Dia bone nut tapi ada campuran beberapa bahan chemical lah. So dia jadi putih. Dia kalau bone nut, kita sebut pasal bone nut ni bang dia ada biasanya lah dalam untuk pembuatan gitar ni dia ada 3 jenis bone nut lah, ataupun 3 jenis tulang yang akan nampak putih melepak. Dia ada 3 jenis lah. So biasanya nombor 1 sintetik bone nut, dia akan nampak putih melepak betul. Yang kedua tulang kinzeh. Yang ketiga tulang kerbau. Kalau macam tulang lembu ke semua tu dia akan nampak ada stain sikit. Dia bukan kotor, dia stain. Sebab dia daripada raw material tu kan. Tapi ada juga tulang lembu yang putih, tapi dia tak putih melepak macam ni. Kalau sahabat-sahabat tengok putih melepak betul, sama ada kalau biasanya banyak gitar daripada buatan China lah tu, kita tak tahu dia punya bahan tu apa, kena check lah. Tapi biasanya kalau Ibanez Joe ke apa, dia tak pakai tulang kinzeh, dia tak pakai. Dia pakai sintetik bone nut lah. Ataupun banyaknya pakai plastik kalau daripada China. Kalau macam brand yang kita tak tahu tu saya tak pastilah kan. Maybe memang brand daripada China betulnya. Yang Chow ke apa ke kan. Kita tak tahu dia pakai bone nut apa. So saya nak maklum kat sini ada 3 jenis bone nut yang putih. Pertama sintetik bone nut, tulang kinzeh dan tulang kerbau. Tulang kerbau tu okey lah kalau nak pakai kan. Dia putih melepak. Kalau ivory pun dia ada putih sikit tapi dia ada cream sikit color dia. Kalau ivory, gading gajah kan. Okay, kalau nak main metal tak ada masalah bang gitar ni. Okay, saya akan switch kepada multi effect saya. Nak downstroke pun senang. Sedap bang gitar ni. Saya suka lah gitar ni. Sedap bang gitar ni. Berapa kali saya cakap perkataan sedap tu kan. Sedap tak terhingga. So saya cakap gitar ni dia value for money lah.
Garing memang bunyi dia. Lagi satu paling penting dia tak noise. Okey, daripada segi kontradiknya, gitar ni ada sikit kelemahan lah. Tak banyak lah, sikit lah. Boleh adjust lah. So, kalau sahabat-sahabat, mana-mana sahabat yang pakai gitar Telecaster macam ni, yang string true body macam ni, so hati-hati kalau nak tukar tali. Sebab biasanya Fender jarang berlaku tapi pernah berlaku. Squire selalu, Ibanez Geo selalu ada. Kalau kita buka tali, dia punya string ferrule ni, ataupun string ferrule bush ni, dia terbuka, dia tak ketat. Itu yang selalu hilang tu, kita tarik tali tu keluar kan, kita tak perasan benda tu tercabut sekali. Nanti kita tengok, mana hilang dia ni. Selalu jadi dekat squire. Dia punya fabricated untuk lubang tu, dia besar daripada ferrule bush ni. So yang ini kesemua ferrule ni tercabut. Saya boleh buka dengan tangan. Tapi jangan risaulah, saya dah super glue balik. Dia letak spot super glue tu supaya dia kekal lah. Kita tarik tali tu, dia tak cabut. So hati-hati. Biasanya benda ni selalu berlaku lah. Kalau sahabat-sahabat nak tukar tali tu, boleh check dulu. Tarik pelan-pelan. Kalau dia cabut tu, jangan gelabah ke, relax. Ambil super glue, titik. Tapi pastikan ada protected lah. Takut super glue tu meletik, kena dekat body. Habis body nanti kan. Memang kilat bang kita ni. Steady betul. Okay, so tu dia bang. Review dekat saya pasal gitar ni kan. Saya tak sempat nak cover lagu. Saya cadang nak cover lagu gitar ni tapi tak sempat. So kepada owner saudara Ed kot, kalau tak silap nama dia. So terima kasih bang kerana sudi mempercayai Hemat PC Guitar Works. Right, so saya sangat rasa bertuah dapat setup gitar ni. Bertuah sangat bang. Gitar Squire ni jarang orang buat. Besok beli yang Squire Affinity tu yang harga maybe dalam 1000, 1200. Yang ni harga dia double lah, harga dia. Memang steady lah bang. Dia punya vintage style tuning machine kat belakang ni. Kan dia kotak macam tu. Memang best lah gitar ni. So kalau sahabat-sahabat ada duit lebih kan, kalau pening-pening nak beli gitar, malas nak pakai tremolo, cari gitar ni bang. Cari gitar ni. InsyaAllah memang puas hati. Sebab apa? Dia tak ada noise. Memang nak main metal memang okey lah kan. Kalau sahabat-sahabat ada headphone ataupun earbud, cuba dengar sound dia. Garing tu bunyi dia. Tak boleh berhenti bang nak main riffing. Aduh, pening kepala aku lah bang gitar ni. Color dia color black gloss lah. From dia ni biasanya daripada polyurethane lah. Saya tak pastilah 1K ke 2K ke. Saya rasa ini 1K punya lah untuk Fender ni. Alright. So, sekian saja review saya tentang gitar ni. Cari gitar ni bang. Ada 2K,
tak nak gitar yang ada tremolo, cari gitar ni. Oh, kan. Saya jarang ada gitar ni, jadi saya lupa. Sebab dulu ada hantar yang classified tapi ada noise sikit. Yang ni dia senyap terus. Oh, dia senyap terus. Memang best lah. Right. Okay bang. Hingga kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay bang, see you